Alamak. Ni adalah joran untuk newbie, harga pun tak keras dan yang paling penting korang boleh mancing banyak tempat menggunakan rod ni. Tak perlu beli yang mahal-mahal. Rimba X daripada Tachi ni pun dah okey je. Rod ni ada dua jenis, BC dan juga spinning. Kalau nak mancing di tempat-tempat yang berbumbung macam di kolam ataupun di bawah-bawah pokok, korang boleh pakai saiz yang 6 kaki 6 inci ataupun yang 6 kaki. Tali yang sesuai untuk rod ni adalah 10 ke 20 lb. Kalau nak pakai tali yang lebih besar pun tak ada masalah, tapi ada kekurangan dia. Salah satu contohnya, umpan tak boleh pergi jauh. Lure weight ni pula berat umpan yang sesuai. Untuk rod ni 12 ke 30 gram. Kalau nak sedap masa baling umpan tu, korang ikut je spek yang dia bagi ni. Bahagian bawah rod ni dia panjang sikit, sesuai untuk bottom fishing. Nak mancing atas boat boleh, land base pun boleh. Dia punya ringgat pun banyak, ada 7 ke 9 cincin, depend pada panjang rod tu. Dan kesemuanya adalah stainless steel. Dan rod ni boleh tahan keras, senang korang nak hook up ikan. Dah lama tak pergi mancing, tak ada rod, inilah dia rod yang paling sesuai untuk korang. Boleh mancing banyak tempat, kualiti okey, dan yang penting, harga pun tak keras. Jadi macam biasa, kalau korang nak, aku dah sediakan link kat video ni. Korang just tekan je kat situ. Padu mantap.